Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bikhair. Ana alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, kita mulakan pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab bil lughatul arabiyyah. Okey, baiklah anak murid sekalian. Hari ini kita nak sambung pelajaran kita, iaitu apa dia? Ingat tak apa dia yang kita nak sambung pada hari ini? Tajuknya ialah tentang apa? Tengok apa dulu yang cikgu bawa hari ni. Okey, apa ni? Ini adalah patung harimau. Cikgu tak berani nak bawa harimau yang sebenar. Siapa yang pada cuti minggu lepas, 2 minggu yang lepas pergi zoo ke, pergi taman harimau, taman haiwan ke, dia tak jumpa ni binatang namanya harimau. Tapi kita nak sebut dalam bahasa Arab. Ada satu lagi binatang, iaitu cikgu bawa apa ni? Buaya. Maksudnya apa? Hari ini kita nak belajar sesuatu tentang perkataan-perkataan dalam Bilughatul Arabiyyah tentang haiwan. Okey. Hasanan. Sanata'allamu fi hadzal yawm anil hayawanat. Okey. Okey. Ada gambar haiwan. Okey. Man ya'rafu isma hadzal hayawan? Apa yang awak nampak dekat depan gambar tu? Ada harimau, ada gajah, ada lagi apa? Zirafah. Okey, dalam gambar-gambar tersebut ada perkataan-perkataan yang perlu kita belajar pada hari ini. Baik, cikgu teruskan dengan kita nak belajar tentang apa? Tentang haiwan. Al-mawdu' maksudnya apa? Tajuk pada hari ini iaitu al-hayawanat. Dalam bahasa Arab, haiwan ialah al-hayawanat. Okey, sama-sama ikut dengan saya. Al-hayawanat. Haiwan yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah, kita tengok gambar yang pertama. Aswarul awal. Gambar apa ni? Harimau. Okey, harimau dalam bahasa Arab apa? Okey, kita tengok. Namirun. Namirun. Nun, mim, ra. Namirun. Apa makna namirun? Namirun bil makna harimau. Okey, baik. Kita tengok gambar yang kedua. Apa gambar yang kedua asasnya? Okey. Apa ni? Beruang. Ataupun kita panggil dia panda. Okey, panda ataupun beruang dalam bahasa Arab. Dubbun. Dubbun. Ikut sama-sama dengan saya. Dubbun. Hasantum. Okey, dubbun bermakna beruang. Macam ni kita nak eja dal ba. Dal ba. Ejaan sebutan dia apa? Dubbun. Okey. Gambar yang ketiga, suarus salis. Apa gambar ketiga? Kuda. Kuda dalam bahasa Arab hisanun. Hisanun. Apa hisanun? Kuda. Okey, sama-sama. Hisanun. Tayyib. Okey, macam mana nak eja hisanun ni? Ha, sad, alif, nun. Ha, sad, alif, nun. Hisanun. Bila kita sebut, kena sebut dengan jelas, dengan betul. Baiklah, kita sambung gambar yang seterusnya. Agak-agak gambar apa? Okey, tengok. Gajah. Gajah. Dalam bahasa Arab, gajah apa dia? Filun. Filun. Fa, ya, lam. Fa, ya, lam. Okey, boleh sama-sama je dengan saya. Fa, ya, lam. Filun. Gajah. Okey, seterusnya. Gambar ni tadi cikgu ada tunjuk. Apa dia gambar dia? Kalau kat sini dia bunyi. Dia bunyi apa? Tak adalah dia bunyi macam tu. Kita pun tak tahu macam mana bunyi buaya. Okey. Buaya Bilughatul Arabiyyah
Apa dia? Timsahun. Timsahun. Buaya. Eja sama-sama dengan saya. Ta, mim, sin, alif, ha. Timsahun. Buaya. Okey. Boleh kita ulang semula? Timsahun. Buaya. Ta, mim, sin, alif, ha. Timsahun. Buaya. Okey. Baiklah, kita dah belajar tadi. Cikgu nak tanya beberapa orang cuba padankan gambar dengan perkataan. Gambar ni cikgu keluarkan, kemudian sebut. Apa dia perkataan yang sesuai untuk gambar tersebut. Baiklah, cikgu tunjukkan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu adalah gambar gajah. Siapa boleh jawab? Ali jawab. Apa dia gajah dalam bahasa Arab? Apa dia? Filun. Okey, bagus Ali. Filun. Filun dalam bahasa Arab ialah gajah. Macam mana nak eja Ali? Fa. Okey, ya. Lam. Betul tak? Kita tengok perkataan dia. Betul tak? Betul. Tepuk tangan untuk Ali. Filun. Gajah. Okey, gambar yang kedua. Harimau. Harimau tu tengah baring ke tengah duduk tu. Okey, kalau kita tengok harimau yang ni comel je kan. Harimau ni kita boleh pegang. Harimau dalam bahasa Arab apa? Okey, cikgu nak Siti sebut. Apa dia harimau dalam bahasa Arab? Hisonun ke? Timsahun ke? Apa dia? Gambar yang pertama tadi kita sebut. Apa dia? Namirun. Betul tak kawan-kawan Namirun? Betul Namirun. Macam mana nak eja Namirun? Aina. Nun. Mim. Ra. Betul tak? Okey, kita tengok. Betul ke tidak dia eja? Betul. Tepuk tangan. Untuk Siti dengan Aina. Betul perkataan tersebut. Macam mana nak eja harimau dalam bahasa Arab? Nun, mim, ra, namirun. Okey, dan gambar yang terakhir. Apa gambar terakhir? Comel je. Siapa nama dia ni? Panda ataupun beruang. Bukan panda Okey, panda. Panda dalam ataupun beruang dalam bahasa Arab. Bilughatul Arabiyah. Apa dia? Siapa nak sebut? Umar. Sebut nama panda dalam bahasa Arab apa dia? Apa? Dubbun. Betul tak dubbun kawan-kawan? Betul. Okey, ya ke betul? Okey, tengok jawapan dia. Betul ke tidak? Betul Umar. Okey, ahsanta Umar. Dubbun. Okey, bagus semua sekali. Okey, baik semua. Okey, sekarang ni cikgu dah letakkan, dah tampal dekat papan putih beberapa gambar haiwan yang telah kita pelajari hari ini. Okey, antaranya adalah gambar gajah. Okey, gajah awak semua dah tahu kan apa dalam bahasa Arab? Iaitu filun. Bagus. Seterusnya adalah gambar beruang. Beruang yang awak semua tahu adalah dalam perkataan Arab dubbun. Dubbun adalah bahasa Arab untuk beruang. Seterusnya adalah gambar apa ni? Gambar apa ni? Ni buaya apa? Buaya. Okey, buaya darat. Bukan. Ini adalah buaya binatang. Sejenis binatang. Okey, dalam bahasa Arab, buaya adalah timsahun. Okey, seterusnya gambar yang ada adalah gambar harimau. Ya, siapa pernah tengok gambar harimau? Ataupun harimau dekat zoo? Kalau awak tahu, dalam bahasa Arab, semuanya kita dah belajar tadi adalah harimau itu adalah namirun. Namirun adalah untuk harimau. Dan seterusnya adalah gambar kuda. Kudaku lari gagah berani. Siapa tahu lagu tu? Tak tahu. Tak tahu tak apa. Okey, ini adalah kuda. Dalam bahasa Arab adalah hisanun. Okey, gambar-gambar ni semua awak dah belajar pun. Dan cikgu telah lekatkan gambar-gambar ni di papan putih untuk pengetahuan awak. Okey? Dah tengok puas-puas gambar ni? Okey? Tengok betul-betul perkataan tu dan kita akan buat aktiviti sekejap je lagi. Okey? Boleh? Faham? Bagus.
Okey, baik semua. Dah bersedia ke untuk aktiviti kita seterusnya? Okey, kalau awak lihat dekat papan putih ni, tak ada apa-apa pun, kosong. Kenapa? Sebab cikgu nak buat aktiviti untuk kamu. Okey, cikgu akan lekatkan beberapa gambar haiwan yang telah kita pelajari hari ini. Okey, tugasnya adalah kamu akan meletakkan nama untuk haiwan tersebut yang sesuailah dengan gambar yang cikgu tampal tu. Gambar apa? Contoh, cikgu letak gambar beruang. Beruang dalam bahasa Arab apa? Okey, awak cari dan awak letakkan dekat gambar tersebut. Okey, boleh? Faham? Okey, kita tengok gambar apa Cikgu akan lekatkan. Okey, yang pertama, gambar gajah. Okey. Yang kedua, cikgu lekatkan gambar kuda. Yang ketiga, cikgu nak letak gambar harimau. Dan yang keempat, gambar beruang. Yang kelima, gambar buaya. Siapa dapat buaya ni? Tak tahulah. Okey, di depan ni juga ada beberapa nama-nama haiwan. Okey, kamu akan ambil gambar nama-nama ni dan lekatkan pada gambar yang telah dilekatkanlah. Okey, orang pertama yang bertuah sekali adalah Daniel. Okey, Daniel. Okey, gambar pertama tadi apa? Gajah. Okey, gajah dalam bahasa Arab apa? Okey, cepat pilih dan lekatkan dekat situ. Cikgu dengan kawan-kawan nak tengok ni betul ke salah? Pandai ke, kurang pandai ke, macam mana? Okey, tengok gambar gajah dalam bahasa Arab apa Daniel? Ambil. Okey, baca Daniel, apa tu perkataannya? Okey, betul, bagus. Baca adalah filun. Filun adalah untuk gajah. Bagus, tahniah. Okey, seterusnya gambar kuda. Cikgu nak bagi pada Humaira. Okey, Humaira kuda dalam bahasa Arab. Apa dia, Humaira? Ambil dan pilih. Apa tu? Hisanun. Betul. Bagus. Bagi tepukan. Terbaik. Mumtaz. Okey, seterusnya gambar 3. Siapa nak? Angkat tangan. Baguslah semuanya. Semangat. Tapi cikgu nak minta Abu. Okey, Abu. Gambar harimau. Dalam bahasa Arab apa dia, Abu? Betul. Namirun. Namirun untuk harimau. Adakah awak bersifat seperti harimau? Bukan, betul. Tak apa. Jangan jadi seperti harimau. Garang sangat. Okey? Namirun adalah harimau. Bagus. Terusnya, kita bagi pada Zainab. Zainab, beruang dalam bahasa Arab. Apa dia? Pilih. Tinggal 2 je tu. Yang mana satu? Lebih tepat. Terbaik. Apa dia Zainab? Sebutkan perkataan tu. Dubun. Okey, betul. Bagus. Dubun adalah beruang. Terbaik Zainab. Okey, seterusnya kita bagi pada siapa ya? Okey, kita bagi pada Hakim. Hakim, apakah perkataan bahasa Arab untuk buaya? Memang sahlah tim sahun sebab itu je yang tinggal. Adakah Hakim buaya sebenar? Tidak. Okey. Tim sahun. Sebut. Tim sahun adalah buaya. Baik. Terbaik semuanya. Mumtaz. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Bagus. Okey kelas, kita dah sampai penghujung tapi sebelum tu cikgu nak tanya, okey, maza ta'limna al-yawm? Apa yang kita belajar pada hari ini? Okey? Apa yang kita belajar pada hari ini? Maza ta'limna al-yawm? Siapa boleh jawab? Okey, bagus. Ta'limna asma' al-hayawanat, iaitu nama-nama haiwan. Okey. Cuba kamu lihat. Okey, apa yang Ustazah tunjuk ini? Gambar haiwan apa? Siapa tahu? Okey, ini adalah gambar haiwan buaya. Okey, buaya dalam bahasa Arab. Apakah dia? Ingat lagi ke tidak?
Okey, baik, bagus. Timsahun. Sebut ramai-ramai. Timsahun. Timsahun adalah buaya. Okey, pandai semua. Okey, seterusnya ini adalah gambar apa? Siapa tahu? Mahaza. Okey, Mahaza. Ini gambar apa? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Okey, baik. Fatimah, ini gambar apa? Okey, betul. Ini adalah hisanun. Haza hisanun. Sebut ramai-ramai. Haza hisanun. Ini adalah gambar kuda. Okey, baiklah. Al-yawm ta'limna asma' al-hayawan bil-lughatul Arabiyyah. Okey, hari ini kita telah belajar nama-nama haiwan dalam bahasa Arab. Okey, antara haiwan-haiwan yang kita telah belajar adalah seperti namirun, hisanun, dubun, filun dan juga timsahun. Jadi, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tentang nama-nama haiwan dalam bahasa Arab. Cikgu harap kamu semua dapat ingat setiap apa yang kita belajar pada hari ini, terutamanya tentang nama-nama haiwan. Okey, baiklah, kelas kita dah habis, masa telah tamat. Kita jumpa lagi pada hari seterusnya dalam subjek bahasa Arab. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.